Kalau korang kaki pancing, benda ni sesuai untuk korang. Kita buka dulu. Dah dibuka. Tarang. Korang nampak bentuk ni? Adakah korang kenal? Kalau korang kenal, maknanya korang tak kumpau. Jadi ini adalah rak untuk simpan rod pancing korang. You guys akan dapat instruction untuk cara pasang dan juga set of screw. Dah boleh pasang secara mudah sahaja. Ikan ni boleh memuatkan 16 rod 16 rod. Jadi keadaan rod anda jadi lebih kemas lebih kemas, tegak tersusun. Yang ini adalah rod yang mancing udang, rod untuk mancing udang. Cantik kemas. Okey. Dan saya tengok banyak kosong ni. Jadi inikah petandanya untuk kita tambah lagi koleksi. Yang berminat boleh dapatkan di bag